je lah yang tahu. Allah Allah Allah. Ni motor aku. TBW. Oleh. Hai. Assalamualaikum. Malam. Ada lagi ke kereta? Banyak. Kan? Oh, tak nampak sangat. Oh, ya. Nanti bang. Ya, dah ni. Okay, lepas biru ni. Oh, okay dah. Batu apa? Apa ni, rumah orang ke apa kau pergi ni? Dekat rumah orang. Ya, ya. Ini pejabat ke rumah orang? Tanam-tanam ni, tanam saya. Ini macam jalan nak pergi Segaman. Macam nak pergi jalan kubur kat Segaman. Untung orang dia okey. Mengaji. Tanah. Terus je bang. Aku teringat weh jalan kat kampung macam ni lah. Di mana-mana dengan Gila dah jalan malam. Kenapa duduk kat Johor? Jadi susah sebab ni. Alah, dah tu mak duduk kat bandar. Dia lah duduk kampung. Kan semua. Kan tu kat Terminal 1 lah. Dia terkena Faircraft kat Terminal 1. Duduk kat Pamong. Nah, kan semua orang duduk bandar, tak ada siapa nak duduk kampung. Nah, situ. Tu atas bukit tu. In 100 meters, you'll arrive at Pehabat Belkra Berhad Ka Durian Don. Durian down. Tahu. Buka lagi tu. Cepat. You've arrived in your destination. Okey, dah sampai. Ni pejabat sini kat ni. Tuan mak tak pandai, tak faham. Jom sama-sama kita turun. Memahankan mak. Dia sependek. Apa tak boleh pula? Jom. Apa dia? Nak cakap apa? Mana nak balik kerja dah? Tu je. Okey. Tu je. Nak jemput tak? Nak turun jemput tak? Tolong jemput lah. Jom lah kita pergi makan. Abang makan apa? Nasi goreng chicken chop. Sayang potongkan chicken chop abang. Aku punya nasi goreng sardin jadi mangsa. Dia sambil tu kita kena saya rasa Tiba-tiba macam tak cukup pula sepinggan. cukup nanti order lagi saya. Tak apalah, ni pun dah banyak ni, ada chicken tender lah, apa meatball lah. Aku ni macam-macam. Tender kan. Nasi goreng sardin. Tak cakap thank you pun. Welcome sayang. Thank you sayang. Kata punya muka. Thank you tau. Tolong kopek ayam. Mana ada kopek? Potong ayam. Sedap tak? Tak cakap jemput guys pun. Jemput kan? Dah makan boleh jemput kan? Jemput je tau. Kat mana ni? Di tepi tasik. Tasik? Sungai ni tau. Kau ni tasik dengan sungai tak ada besi. Melampau betul. Ini kalau ayah ada ni mau pergi mancing kat sini ni, aku risau. Tengok dah hilang kan? Mana? Salam. Hai. Hai Mbok. Hai. Mbak. Hai Mbok. Mbak,
misi. Boyfriend dia lah. Ayah ni kan kereta putih. Boyfriend. Ni apa benda ni, Bi? Wanginya, Mbok. Ayu ke? Ayu ni. Mbok apa kabar, Mbok? Kabarin, Mbok. Ada macam tu. Macam ni okey tak? Okey. Wah, apa ni? Apa ni? Susu Dian. Susu Dian ni susu apa? Pai susu. Pai susu. Oh, makanan wanginya. Apa benda lagi ni? Magnet. Magnet ni ibu suka ni. Ibu, api bawa magnet. Magnet Bali, Bu. Macam mana, okey tak? Best tak? Okey, best je. Macam mana? Kenapa? Ada tak jumpa orang-orang yang... Nantilah. Alah, tak boleh record ke? Alah. Nanti. Mesti selonok nak dengar ni. Thank you tau. Cantiknya. Cantik ah. Coran dia kan. Yelah, harus. Aku yang tengok gambar kat Ibu Ani. Apa? Okey lah, 2. Asal Abah tiba-tiba colour purple lah kain dia tu? Yang mana ya? Ada Abah pakai kain purple. Nak masuk tempat temple tu dia memang kena pakai kain sarung tu. Sebab apa pakai sarung pendek? Loh, kenapa tak pakai warna lain? Tak ada colour. Ada 2 je, orange dengan purple. Alah, dua-dua tak kena.